bermaksud padahal Allah telah menghalalkan jual beli iaitu berniaga dan mengharamkan riba. Jadi di sini jual beli itu jelas sah apabila dia ada unsur riba di dalamnya. Saya juga ada satu hadis yang boleh dikaitkan dengan tajuk kita, iaitu jual beli mystery box, yang berbunyi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai' al-hasah wa bai' al-gharab, yang bermaksud sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli hasah iaitu melempar batu dan jual beli gharab iaitu ketidakjelasan. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahawa jual beli mystery box ni dilarang kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melarang jual beli yang ada unsur gharar iaitu ketidakjelasan. Kerana kita semua tahu bahawa jual beli mystery box ni ada unsur ketidakjelasan di dalamnya. Itu sahaja.